Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Ada geng, hari ni berkongsi lagi. Saya nak pasangkan, nak tukar lah mentol halogen headlamp Wira ni kepada H4 mini LED lens ni. Guna mentol LED pula lah. Tapi yang jenis ni dia macam projector. Rasanya lah kita try dulu, iya ke tak iya. Nanti kita try kan. Right, terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Apa puncanya saya nak tukar mentol tu, korang layan dulu video ni. Okay geng, Y7 H4 mini LED lamp, LED lamp. Macam itulah kan. Maknanya cahayanya pakai LED, bukan halogen macam yang ini. Ini halogen ni, standard punya mentol standard halogen kan. Tujuannya korang tengok sendiri lah geng. Kau tengok ke atas tu dia dah warna hitam. Dia punya mangkuk kilatnya tu dah bersepai kan. Korang nampak tak? Bersepai-sepai. Tu dekat situ. Dia dah berabuk kat situ. Kromnya ni dia dah jatuh. Dia panas kan. Halogen ni panas cahayanya kan. LED dia macam projector kan. Dia punya suluhannya kalau tengok dekat video ni memang cantik, tapi tak pasti yang ni okey ke tak okey kan. So saya nak try pasang lah. Pasangnya macam mentol biasa je geng. Cuma nanti step by step lah saya tunjukkan dia punya tu ni. Dia punya tu senang je geng. Dah buka tu, buka mentol tu, buang, cocok je. Cocok dekat soket ni. Soket yang tu. Tu soket tu. Soket tu nanti dah kat luar lah. Cocok je kat situ. Alright, saya buka dulu. Saya buka cover ni dulu. Saya buka mentol ni dulu. Nanti saya pasangkan yang tu. Okay geng, first kita cabut dia punya soket dahulu. Soket pun dah panas lah. Buka getahnya geng. Getah dia buka. Getah dia buka. Lepas tu di sini ada pin geng. Dalam ni ada pin ni. Ni dia ada cangkuk ni geng. Tolak, turunkan ke bawah, lepas tu naikkan ke atas. Buka. Buka. Lepas tu kita ambil mentol ni. Begitu saja geng. Y7 ni geng, kalau ikutkan videonya, cahayanya memang cantik. Dia cahaya macam kereta-kereta baru sekarang. Cahaya dia macam kereta-kereta baru sekarang. Rasanya ni skru tujuannya untuk buat dia adjust dia untuk tinggi rendahnya geng. Cara nak pasangnya geng Cara nak pasangnya, kita kena buka kipasnya dulu. Dekat sini. Korang jangan risau, kipas ni sebenarnya ada currentnya juga. Bukan semata-mata wayang. Tak, dia ada current. Dia ada arus elektrik yang datang daripada situ. Ni dia arus elektrik dia. Dan itu dia punya button untuk dia touching dekat dia punya ni. Tapi sebelum tu saya kena buka ni geng. Untuk headlamp saya ni dia ada cover tu geng. Dia ada cover. Cover ni saya kena buka. Kalau tak buka nanti cahaya tu tak jumpa, tak nampak, dia terlindung. So saya kena buka.
tak pasti yang original dia tu ada ke tak ada, sebab ni headlamp crystal. Headlamp crystal ada tu je. Saya kena buka ni dulu. Right, saya buka dulu. Okey kan, dah terbuka kan. Dekat sini ada satu skru kan. Dekat sini ada satu skru. Dekat dalam ni, bawah ni, ni bawah ni ada satu skru kan. Kalau headlamp crystal tu yang ada covernya, kat situ ada skrunya. Kena buka guna screwdriver kecil sedikit lagi, sebab dia terselit kat bawah. Guna yang kecil ni. Alright. Okey geng, macam mana yang saya cakap tadi tu, macam mana kita buka, macam tu jugalah kita pasangkan dia ini. Dan sama juga macam mentol tadi tu. Okey geng, tak boleh guna tangan satu geng nak pasang. Kena pakai tangan dua. Tangan dua pasang baru boleh masuk macam tu kan. Klipnya kita nak masukkan, kita kena pegang mentol tu dulu, baru kita pegang klipnya. Kalau kita tak pegang mentol tu, dia akan jatuh. So kena pakai tangan dua lagi. Tu klip pun saya dah pasang semula macam biasa, mentol biasa. So nanti baru kita pasang covernya, cover getah ni. Cover getah ni kita pasang juga. Tapi sebelum kita pasang, kita kena kopek ni geng. Sebab dia ada kipas. Bila kita pasang macam tu aja, nanti angin, contohnya kalau kipas tu kat luar tu nanti macam ni, kalau kita pasang kita tak tebuk, kipas tu akan kat luar macam ni. Tak cantik lah geng kan. Angin tu nanti tak masuk lah dalam tu, tak sejukkan dia punya LED. So kita kena kopek sini sikit. Kita tengok macam mana kopek tu boleh lepas tak dia punya angin. Dapat lepas pun dah okey lah kan. Kita potong lah getah ni, kita potong, nanti kita tutup. Alright. Okey geng, jadikan dia macam itu geng. Nampak kan? Nampak tu. Lepas tu ni dia punya wire ni dengan kotak-kotak dia ni, kita masukkan dalam lubang getah tu. Masukkan dalam lubang getah tu. Dia punya kotak dengan kepala soket ni kita keluarkan, kita masukkan dekat getah yang kita potong tadi tu. Masukkan, baru kita letak balik. Nampaklah kemas sikit, protect sikit lah daripada tempias-tempias air kan. Lepas tu baru kita masukkan kipas. Okey, bila fan ni kita dah pasang, kipas tu kita dah pasang, masukkan soket tu dekat kepala soket dia. Cocokkan saja. Lepas tu kita try dulu, nanti kita kemas. Try dulu geng. Okey geng, ni cahaya dia geng. Tu cahaya dia. Ni yang saya cakap, dia ada garisnya. Ni garis biru ni, dia ada line. Nampak tak line ni? Atas tu dia dah tak terang, yang terang yang kat bawah. Apa-apa nanti kita tengoklah pada waktu malam. Okey geng, nampak tak cahaya, line cahaya ni tidak lurus geng. Dia tak lurus kan, dia sengit kan. So adjust dia kat sini kan. Adjust dia dekat belakang ni. Tu contohnya. Adjust ni ada dua skru ni geng. Ni satu, dua. Ada dua skru tu. Cover ni, cover kaki ni dia boleh pusing. So korang kena buat kerja 2-3 kali lah. Senang ceritanya, buat kerja 2-3 kali lah kan. Cuma susah sikit lah buka pasang. Cuma kesenangannya tapaknya ni tak mati. Maknanya dia boleh adjust. Dia boleh adjust. Okay. Cahayanya geng, padu geng. Bawahnya bulat. Adjust tapaknya ni geng. Kat sini belakang ni ada skru, ada dua skru. Tu je, dua skru.
korang adjust lurusnya di situ. A few moments later. Okey geng. Ini pada waktu malam geng Pada waktu malam saya hidupkan lampu Tu dia geng. Oh, terang geng. Memang sangat-sangat terang. Berbaloi. Ini dam bawah geng Nampak tak dam bawah tu? Ini orang memang tak marah. Confirm dia takkan marah kan? Untuk adjust ni macam saya cakap tu lah geng, function lah. Dia punya skru-skru tu yang saya tunjuk tu function lah. Ada functionnya. Dia berfungsi lah. Semuanya berfungsi tu kan? Ini untuk skru yang saya tunjuk yang ni, dia untuk garis tu berjumpa dengan dam atas macam ni. Tu dia. Itu dam atas. Memang penuh satu jalan tu geng. Cuma kat sini tak berapa nak nampak, tapi dia penuh satu jalan. Tu dia. Skru yang saya tunjuk tu, skru tu function lah untuk jumpakan line ni dengan dam atas. Kalau tak guna skru tu, dia dam bawah ni dengan dam atas dia jauh. Jaraknya jauh geng. Dia jarak jauh macam tu kan? Jadi skru tu tujuannya untuk temukan dia line tu dengan dam atas ni. Terang memang sangat terang. Berbaloi lah dengan harga. Walaupun mahal sedikit, tapi sangat-sangat terang Skru dua tu, skru yang ni pula yang saya tunjuk ni, skru yang ni pula itu untuk dia punya line geng. Dia punya garisan, adjust dia punya garisan tu. Dia kena luruskan dia punya garisan tu. Itu untuk skru yang dua ni lah. Yang skru dua ni untuk pusingkan, luruskan dia punya line. Lepas tu skru yang ni pula, skru yang saya tunjuk ni pula, lagi satu ni untuk temukan dia line ni, temukan dia dengan dam yang atas. Tu. Sebab kalau kita tak guna skru yang tu, kita tak gunakan, dia akan jauh dengan dam atas tu. Dia akan jauh. Dia ada gap lah. Dan satu lagi ni yang saya agak-agak macam muskil jugalah. Tapi itulah tujuan dia buat macam tu. Tak nampak pula. Okey. Yang tu geng. Ini ada satu mentol. Yang ni, projector ni adalah mentol untuk lampu bawah. Yang bawah sini dia tembak dekat mangkuk kita geng. Dia tembak dekat mangkuk kita. Sebab tu yang lampu yang ni dia tak bergerak. Kita kena gerakkan. Kalau kita nak adjust tu, kita kena gerakkan mangkuk kita untuk dia tundukkan ke bawah. Maksudnya macam tu. Tu yang cakap tadi, skru yang tadi satu tu, untuk adjust skru satu tu untuk projector dam bawah ni kan? Itu tujuannya. Sebab lampu yang dam atas ni sebenarnya ini lampu yang bawah ni, bawah dia ni. Bawah tu ada lampu tu kan? Bawah tu dia ada lampu. Dia ada lampu tu tembak dekat mangkuk kita. Nanti korang pasang, korang tahulah macam mana korang nak adjust. Tapi inilah hasilnya geng. Memang terang. Memang sangat-sangat terang. Tengok dia punya bias cahaya bawahnya tu kan? Ni dam bawah. Tu dia. Mantap. Alhamdulillah. Okey geng, dah tengok kan cahaya dia macam mana. Itu yang saya nak tu.
Cahaya macam tu yang saya nak jadi orang tak marah. Dia punya dam atas ni pun cantik kan. Dam bawahnya bergaris. Itu yang buat orang tak marah. Kalau kita pandang pun daripada jauh, dia cantik je kan. Terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Link ada di situ. Korang tekan je skrin ni, nanti jumpalah dia punya Y7 tu kan. Right, kita jumpa lagi next video. Video apa? Assalamualaikum. Bye bye.